adakah baik untuk anda masuk ke program AKPK ataupun anda membuat pengstrukturan semula komitmen anda? Tuan-tuan, saya bagi contoh, ada pelanggan datang ke MyLoan, dia ada komitmen rumah dengan sebulan 2,000 dan dia bertanya adakah baik dia masuk AKPK ataupun dia terus ke bank untuk membuat pengstrukturan semula komitmen anda. Mungkin bank still boleh bagi 50% monthly reduce dengan membuat pengstrukturan, dan AKPK juga boleh mendapatkan anda 50% monthly reduce. Tetapi mana yang lebih baik? Tuan-tuan, sekiranya anda masuk ke program AKPK, anda akan ada status K dalam laporan pelapor kredit anda dan anda tidak boleh untuk membuat pinjaman. Tetapi sekiranya anda masuk ke restructuring, status laporan sikris anda akan ada R atau C, dan kalau tak silap, dan status itu kekal sampai bayaran rumah anda habis. Kiranya anda ada baki 30 tahun, lagi 30 tahun C atau R itu akan kekal. Tetapi sekiranya anda masuk ke program AKPK, setelah anda keluar daripada program AKPK, status K itu akan hilang dan anda boleh membuat pinjaman, berbanding dengan sekiranya anda pernah buat restructuring, anda sangat susah untuk mendapatkan dana baru. Ini adalah pengalaman kami yang membuat submission terlalu banyak pinjaman, dan ianya info ini sangat bermanfaat untuk anda. Apa langkah yang terbaik adalah untuk anda masuklah ke program AKPK untuk membolehkan anda membuat sebarang pinjaman setelah anda selesai masalah kewangan anda. Itu saja tuan-tuan. Dapatkan khidmat nasihat dan laporan pelapor kredit lengkap anda di MyLoan nomor hanya RM50 saja. Kami terus akan bantu anda untuk memberi konsultasi, mendapatkan dana daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan, ataupun membuat pengstrukturan semula komitmen anda untuk menjimatkan poket anda. Dan seperti biasa, laporan pelapor kredit di MyLoan hanya RM50 saja beserta khidmat nasihat. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin.